Berarti ini judulnya first time tidur di hotel mewah kan? Okey deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat penginapan ni. The place suite platinum lah. Ini mohon maaf tak ada suara tu tuan-tuan puan-puan sebab lupa bawa mic. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa lagi bersama Fatir dan Emma kan. Kita nak reaction? Enggak. Tak ada. Tadi Kita ni reactionnya live. ini kita dah masak macam kambing tak mandi. Jom. Okey, hari ini kita ada tour guide-nya daripada Mas ownernya Travel. Mas Travel. Jom perkenalkan diri dulu. Ini daripada Mas Travel. Saya Mas Travel. Ini kita punya customer yang pertama daripada Bandar Aceh. Pakai. Lebih spesifik PD dan Kejap. Maaf. Biren. Tak bunyi tadi. Jauh, Maaf, jauh sangat. abang pegang boleh? Tak jauh sangat. Maaf ya tangan kiri. Jauh betul. Macam ni abang taruh. Itu lagi sedap. Dia bukan 10 meter. Tak. Ha? Dia tak ini. Tak rekam bunyinya. Okey. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita Jalan sambil lagi seru. Hari ni kita sambut tetamu yang pertama untuk Mas Travel dan Tour daripada Aceh, khususnya daripada Biren dan PD. Okey, Assalamualaikum. Semoga diorang happy kat sini. Dan lepas tu nanti bila ada yang Malaysia pun okey. Susah betul. Maaf ya. Jadi kan bila ada nanti dari Malaysia, nanti ada yang tour guide dari Aceh. Kalau ada yang dari Aceh ke Malaysia, ada yang tour guide dari Malaysia. Jadi itulah kerjasama yang memang harus dilestarikan, geng. Jadi nanti grup Mas ini kan, dia ini akan bergerak di bidang bawa orang melancong, bawa umrah boleh juga nanti. Apa ni Pak Cik ni bikin apa? Oh, kenapa? Oh, problem. Jangan pula kesangkut pula dalam kamar ni. Okey geng, kita masuk dulu. Let's go. Cuba dia, memang penat ni. Okey. Assalamualaikum. Oh, dah sampai. Oh, dekatnya. Ni dah view apartment. Nama apartment ni ialah Apa nama apartmen ni? The Suite Platinum. Platinum. Okey. RCC. Jadi siapa-siapa nanti yang daripada Aceh nak ke KL, ada owner dari MAS. Nak bawa kat sini nanti. Travel. Okey. Oh, ini apartmennya. Mana biliknya? Tak ada bilik tidur? Ada Tidur kat dapur? tidur kat mana-mana boleh. Ya Tapi Allah. biasanya cermin banyak. Taruhlah dulu. Stop. Penat. Tak sambung. Allahu Akbar. Tak pernah tidur macam ni. Biasanya tidur kat mana? Biasa- Dalam kandang ayam. Biasa dalam ini, dalam gudang kan. Tu tengah buat lagi ke apa tu? Tengah buat lagi ke apa? Buat apa? Tengah buat video lagi? Yalah, nak review sikit. Biarkan orang Aceh nak ke KL kalau guna MES kan. Bolehlah kita bagi view macam ni kan. Okey, stop dulu. Oh, start dulu. Okey. Maaf dah, masuk kulkas dulu. Start dulu. Nanti kita sambung lagi. Masuk kulkas dulu. Kita dah keluar daripada kulkas. Bukan kulkas, peti ais. Oh ya, peti ais. Peti ais. Jadi bagi korang yang daripada Aceh nak pergi KL, kita rekomendasi yang kamar ni kan, dia kan? Bilik ni lah. Dia cakap bilik ni. Ini viewsnya luar biasa, geng. Dan kamar pun selesa. Jom masuk, Dek. Coba Dek ngomong. Ini kasur kat sini kan? Ini Ada TV tak, Dek? Ada TV ni. Okey, TV ada. Okey, Ini lepas tu kursi santai. kursi santai. Boleh tengok views View-nya ada menara KL. Tu menara KL kan? Ini kan nampak ni tu Mana? PNB. Mana PNB? Apa sih tu PNB? Iyalah, PNB lah tu. kan? Adik tak tahu pula. Ya, Okey. Lepas tu kan nanti ada menara berkembar lewat sana. View Ya. sana kan? Okey. Adik sini lagi. Ini Apa lagi? Ada ikon. Ada aircon. Ikonnya. Aircon. Kejap. Besar. Okey. Ini abang ada yang pelik. Apa? Tandas mana? Tak ada tandas. Takkan berak sana nanti kotor. Mana tandasnya ya? Mana tandasnya? Panggil PA dulu. Assalamualaikum. Ini bapak PA. Mana tandas? Macam mana pula Ada ni? tandas. Dibagi. Pegang, Dek. Pegang bentar. Dibagi kita nak buka travel, tak ada tandas pula. Aduh, macam malulah ni. Kita cakap dengan orang Aceh nanti dekat KL. Korang rasa ada tandas tak? Tak adalah ni. Ada. Sini. Mana? Dia Jangan bohong lah. ada pintu secret. Dia ada pintu secret. Apa namanya? Pintu secret? Pintu secret, pintu rahsia. Pintu sliding. Pintu rahsia. Sliding. Sliding. Jom Okey, tolak ke masuk. sini. Kepo pula ni. Boleh. Masuk. Dekatkan. Tolak ke sini. Mesti sini kan? Takkanlah sini. Ini apa?
Oh, ada ini lengkap juga. Ada pengering rambut. Okey. Namanya setrika. Setrika. Serika, betul, serika. Sama, orang Aceh dengan orang Malaysia cakap serika. Dah boleh buka belum Penasaran ke? Ini macam Sila. betul lah. Kan? Dia macam nak masuk rumah pula kan? Betul. Macam bilik Okey. satu lagi. Silakan. Tak perlu assalamualaikum kan? Tak payah, jangan. Baca doa masuk tandas je. Wih, ya Allah. Ini lagi best ni. Astagfirullahaladzim. Ini ni. Cakap ni. Apa ni? Allah. Tak tu, jatuh, tak jatuh lagi. Ini dek. Tunjuk sini. Kan. Cerminnya besar ni. Wih. Ni, ada beta. Ada beta. Oh, berarti mandi kat sini ini dia mandi kat dalam. Ini best ni. Kamar mandinya selesa sangat, geng. Kamar mandinya udah selesai kamar kita, Bang. Kamar kita segini kan? Iya. Di sini tempat tidur kita, sini tidur Naira kan? Aduh. Ini kloset duduknya. Kloset duduk tak ada ini ya? Tak guna lah. Tak guna, tak penting pun kan? Tak ada apa. Ini, biasa kami punya ini. Buka. Gegok pula. Kat. pula. Tak apa. Kita cover. Dia berakkan. Kat. Ini dia. Tapi yang penting ada ni. Betul. betul. Okey, cut, play. Nah, ini mesti ada sesuatu. Oh, tak ada. Dinding ada plastik. Cut. Biasa ada handuk. Okey, cut lagi. Okey, cut. Asal bodoh jadi kosak kan. Bagaimana? Betul lah. Kan? Tak ada maintenance betul. Betul lah. lah ni. Bukan dah gegok tu. Dah lah, tak apa. Okey, cut. Play. Nah, jadi memang ruang biliknya Ini tandas. ruang tandasnya macam bilik Besar. kita orang kat kampung kan. Puas hati Ini puas hati ni. Besarnya. Agak-agak Nak berendam sini? malam ni berendam sini. Taklah. Oh, ini ada juga ni. Dia bagi ni juga. Oh, berarti extra bed betul. Berarti bermakna kan kalau dekat KL ni kita memang liburan ni harus family kan? Betul. Memang dia fokuskan untuk family. Kalau berdua tanggung kan? Betul. Sebab mungkin ada anak kecil yang tak sesuai untuk tidur bilik sendiri kan. Ya, betul. So Jadi kita siapkan semua. Kita dah fikirkan semua dah. Untuk kita punya yang bakal kita bawa dia datang okey. daripada Aceh. Jom, tak sabar tengok kolam renang kat atas. Orang pasti lagi berenang. Hujan? Hujan ada berenang? Tak ada? Mana ada? Tak ada. Kejap lagi lah. Kita tengok aja adik kat sini aja seorang-seorang. Ya, abang naik atas dulu kejap. Tak nak lah, takut. Janganlah. Kenapa takut? Kesian dia. Ya udahlah, Tak lagi mandi-mandi lah, dulu sekali nanti keluar naik lah. sekalian lah. Ya. Boleh ke atas dulu. Kan. Okey, siap-siaplah dulu nanti kita sambung ke atas ya. Okey geng, ini berarti malam pertama kita nginap di hotel apa? Hotel apa ni? Lupa lagi. Platinum. Face Sweet Sweet Platinum. Susahnya. Taruh je Platinum. Platinum. Senang untuk orang Aceh kita panggil The Face je. The views je. Okey. Jom nanti kita saksikan lagi dekat atas di kolam renang macam mana viewsnya kan. Okey. Langsung naik ke atas lah. Jom up atas. Dah. Kenapa dalam gelap? Alhamdulillah kita dah sampai di atas kali kan? Betul? Atas kali itu sungai. Ada orang kat situ. Dari mana dia keluar? Okey. Kita kalau nak masuk kat sini, kita kena scan daripada apa ni Bang Yus? Kartu hotel, dia punya kartu hotel. Okey. Jadi menan apa punya tajak kena KL apa? Jadi kita bakal tengok kan dia punya views macam mana dekat hotel ni Bang Yus kan. Ini kita yang promo ni kan, yang MAS. Betul. Apa ni? Lagi best. Yang ni ramai juga yang lepak-lepak kat sini. Oh, okey. Itu bukan orang Malaysia. Mana? Itu bukan orang Malaysia. Bukan, orang Malaysia ni bukan. Okey. Nanti kita dengar dekat pasal. Okey. Aku risau budak ni ke depan. Lagi masuk sana. Ini dalam tak mubazir ni akhirnya. Kan? Tapi tak apa, dia recycle je. Tengok, dia turun. Dari okey. sana lah kita tengok baru nampak ini. Dari mana? Menara kembar dari sana, dari ujung sana. Okey jom. Kita Ini, tengok menara berkembar mana. PNB. Ini PNB dengan apa, Dek? Menara KL dengan itu, okey. KLX. Jadi kalau korang nanti nak tidur kat sini boleh lepak-lepak ke atas kan? Betul? Ini tingkat Pasal 51. dah beza baju ni. Dah lah, tak apalah. Okey. Dah guna songkok pula. Tak apalah. Tak tahu lagi pakaian macam mana. Jangan risau sangat. Tukar jual pula. Abang Yus risau sangat. Mana menara berkembar? Dah hilang Dah
Dah hilang menara berkembar. Capek-capek lu Tun Mahathir bangun. Itulah. Berkembang pasti ada. Takkan hilang Melayu di dunia. Mana? Ni. Tak ada pun. Okey, dekat situ. Jangan Abang Yus bagi hotel yang tak ada menara berkembar, nanti orang Aceh marah. Oh, Kan maknanya orang nak menara berkembar jugalah. Kan Abang Yus Okey. buka travel kan. Betul-betul. Mana Orang- menara berkembar? Orang sana nak tengok KLCC kan? Okey, Betul. kita bagi KLCC depan ni. Nah, Ah. wah. Ini dia geng. Oh, baru nak mantap juga ni views kat sini. Nah, ini korang boleh dapat views PNB kan. Ini gedung tertinggi nombor 2 dekat dunia ni kan. Planet ni dah. Lepas tu ini gedung yang pertama di dunia yang tertinggi saat ini yang berkembar. Yang lain tak ada yang berkembar macam ni kan. Wih. Dekat sana pun boleh juga nanti tu. Mantap. Pokoknya kita akan berikan pelayanan yang mantap lah. Wih. Ini kota apa ni? Maju sangat. Menara KL, Kuala Lumpur bersebelahan dengan PNB. PNB 118. Korang tahu tak yang kat atas tu apa? Apa? Kat atas tu Ha? ialah ketika Tengku Abdul Rahman Mengangkat tangannya. di hari kemerdekaan di tangannya ada keris. Jadi betul. yang atas tu Keris? melambangkan keris. Wow, mantap geng. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, kami pamit diri dulu. Jadi itulah video kita review pertama first time lah. Kita tidur dekat hotel mewah macam ni. Nanti boleh lah kalau ada orang daripada Aceh nak melancong kat Malaysia, kalau kita temankan. Ini. Ada CEO daripada MES. MAS Malaysia Aceh Serumpun. Itu lagi senang. Okey, kalau orang Malaysia ke orang Aceh? Malaysia ke Aceh, insya-Allah Abang Selangor akan bawa. Tapi kalau orang Aceh nak ke Kuala Lumpur, Fatir akan bawa. Okey. Fatir dan jangan lupa ada Emma juga. Kita bawa juga ni. Okey, bawalah kan. Okey. Tuan-tuan puan-puan, kami pamit diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye bye. Okey, dah selesai.